Satu suara politik Sahrawi yang baru sedang cuba memasuki salah satu konflik paling lama di Afrika Utara, iaitu Pergerakan Sahrawi untuk Keamanan. Mengatakan bahawa mereka telah menamatkan mesyuarat di New York bersama diplomat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, termasuk misi Amerika Syarikat dan Perancis, dengan memperkenalkan diri mereka sebagai alternatif pragmatik kepada Barisan Polisario. Kumpulan itu berkata mereka mahukan penyelesaian melalui rundingan, pluralisme politik dan pengakhiran kebuntuan yang telah berlarutan selama beberapa dekad di Sahara Barat. Persoalan besar ialah sama ada ini merupakan peluang diplomatik sebenar atau hanya satu lagi lapisan dalam konflik yang sudah dibentuk oleh Maghribi, Algeria dan tuntutan bersaing mengenai perwakilan. Untuk membincangkan lebih lanjut, kami kini bersama Dr. Mohabit Muhammad Citu, penganalisis politik dan Profesor Kanan di Universiti Rabat. Dr. Citu, terima kasih kerana bersama kami di i24 News English hari ini. Laju Pergerakan Sahrawi untuk Keamanan. Ia mempersembahkan dirinya sebagai jalan ketiga antara Maghribi dan Polisario. Tetapi bagaimana caranya? Bolehkah mereka benar-benar menjadi jalan tengah, boleh dikatakan begitu? Saya percaya falsafah mereka memang sangat menarik dalam banyak cara kerana mereka menyingkirkan Barisan Polisario daripada idea yang dibawanya sejak tahun 1973 bahawa satu-satunya wakil bagi rakyat Sahrawi ini. Sekarang ada satu lagi kumpulan yang mewakili rakyat Sahrawi dan kumpulan ini mahukan keamanan. Dan saya rasa mereka mungkin melalui falsafah mereka, falsafah politik mereka, menjadi orang yang akan menjadi pemerintah seterusnya bagi wilayah autonomi Sahara pada masa hadapan. Jika rundingan berjalan dengan sangat baik bersama kumpulan ini dan orang lain di rantau tersebut, saya rasa mereka mewakili elemen yang sangat penting dalam masalah hari ini, dalam teka-teki dan satu penyelesaian baru kepada situasi di Sahara. Dan benar-benar berharap kepada pelan otonomi yang telah dikemukakan oleh orang Maghribi pada tahun 2007. Duta Besar AS ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Mike Waltz, selepas pertemuan itu, beliau memuat naik catatan di media sosial berkata adalah satu kehormatan untuk bertemu mereka dan mengatakan bahawa suara Sahrawi komited kepada keamanan dan dunia harus mendengar mereka. Ini adalah satu mesej yang agak kuat datang daripada Duta Besar AS ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mengapa badan-badan antarabangsa seperti PBB mungkin lebih bersedia untuk bekerjasama dengan Gerakan Sahrawi untuk keamanan berbanding dengan Barisan Polisario? Sokongan yang mereka terima daripada delegasi Amerika Syarikat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Perancis, mereka juga telah bertemu dengan Duta Besar Perancis. Ini bermakna negara-negara barat yang menyokong pelan otonomi Maghribi melihat kumpulan ini sebagai satu penyelesaian yang sangat baik kepada kebuntuan tersebut. Itu mewakili situasi sekarang ini. Dan sebenarnya satu penyelesaian yang akan membawa kepada pelan autonomi yang dikemukakan oleh pihak Maghribi. Jadi saya rasa ini adalah satu cara yang sangat baik, satu jalan ketiga seperti yang kita katakan. Dan ia akan memberikan satu penyelesaian yang sangat baik untuk masa depan Sahara dan untuk rakyat Sahrawi. Kerana ia akan mewakili rakyat Sahrawi dengan cara yang baik dan ia akan memenuhi keperluan pelan otonomi rakyat Maghribi. Bagaimana Algeria melihat kebangkitan suara alternatif Sahrawi ini? Baiklah, Algeria akan menolak alternatif ini kerana Algeria telah menubuhkan Polisario sejak awal lagi pada tahun 1975 dan sejak itu anda tahu membiayai senjata segala-galanya, diplomasi Polisario. Jadi jika ada jalan ketiga, itu bermakna ia adalah kegagalan bagi Algeria yang telah membelanjakan bersamaan dengan $70 bilion sejak tahun 1975. Yang mereka jelas sekali tidak mahu jalan ketiga yang memenuhi kehendak keamanan Maghribi dan Barat serta boleh membawa kepada pelaksanaan pelan otonomi di Sahara. Jadi saya rasa Algeria tidak akan menyokong perkara itu. Tetapi jelas sekali mereka tidak mempunyai banyak pilihan dalam situasi sebenar kerana negara-negara Barat menyokong Maghribi, menyokong otonomi dan menyokong jalan ketiga. Jadi bagaimana anda melihat sokongan yang baru sahaja dikumpulkan oleh kumpulan itu di Amerika Syarikat ini benar-benar boleh diterjemahkan kepada perubahan sebenar di lapangan? Dan berapa cepat kita boleh menjangkakan perubahan sebenar itu mula kelihatan?
Sebenarnya perubahan itu mungkin tidak akan berlaku secepat yang kita harapkan, kita semua tahu. Tetapi saya rasa ia akan mengambil sedikit masa untuk Polisario, untuk pihak Algeria dan untuk seluruh dunia menerima jalan ketiga yang dibentangkan oleh kumpulan MCP ini. Tetapi saya rasa ini adalah permulaan yang baik untuk masa depan, untuk pelan otonomi dan untuk satu penyelesaian di Sahara yang telah menemui jalan buntu selama lebih 50 tahun sekarang. Dr. Mohamed Syatu sangat gembira dapat bersama anda di I24 News English hari ini. Terima kasih kerana berkongsi pandangan ini. Terima kasih kerana menjemput saya.